Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Risha Nazura binti Roslan atau dikenali sebagai Cik Zura, selaku pemandu pelancong anda pada hari ini. Tunggu. Sebelum tu, adakah anda semua tahu saya di mana sekarang? Tak tahu? Sekarang saya berada di Pasar Payang, Kuala Terengganu. Pasar Payang ini telah wujud sejak tahun 1998 lagi. Pada asalnya, pasar ini adalah pasar tradisional beratap nipah sebelum dibangunkan menjadi pasar moden. Kini, Pasar Payang 2 yang baru telah dibina dengan reka bentuk lebih moden tetapi mengekalkan ciri-ciri seni bina tradisional Terengganu. Menarik kan? Cukup. Tentang sejarah Pasar Payang. Apa kata kita masuk ke dalam? Jom! Sekarang saya berada di dalam Pasar Payang. Di sini anda boleh lihat di belakang saya mereka menjual pelbagai juadah ataupun makanan ringan seperti kacang, keropok lekor keping dan banyak lagi. Ada juga asam, makanan ringan seperti keropok-keropok. Jadi tunggu apa lagi? Anda boleh datang ke Pasar Payang dan berjalan-jalan untuk membeli belah. Harga di sini juga boleh membuat tawar dan menawar tau. Sekarang saya berada di Pasar Payang 2. Di belakang saya ini adalah gerai-gerai makan yang menjual pelbagai juadah seperti air, kopi nisan, buah-buahan seperti colek dan ada juga makanan tradisional dan makanan luar seperti Thai food. Pada masa ini, kedai-kedai ini tutup akibat pada bulan Ramadan. Disebabkan itu, apa kata kita masuk ke dalam untuk tengok lebih banyak lagi. Jom! Sekarang saya berada di Pasar Payang. Seperti yang anda lihat di belakang saya sekarang, terdapat banyak pakaian yang mereka jual di sini. Contohnya seperti baju kelawar, baju kurung, baju Melayu, soket, kraftan dan banyak lagi tau. Bukan itu saja. Di sini juga mereka juga menjual cenderam mata seperti keychain dan bantal yang berbentuk penyu pun ada. Bukan itu saja tau. Baju-baju di sini boleh tawar-menawar dengan harga 3 helai untuk RM100 je tau. Jadi apa lagi? Datanglah ke Pasar Payang. Berakhirlah tentang Pasar Payang yang saya berkongsi dengan anda semua tadi. Sebelum saya terlupa, Pasar Payang sebenarnya beroperasi pada pukul 7 pagi sehingga pukul 6 petang setiap hari. Pasar Payang sebenarnya terletak di pesisir sungai. Jadi, setelah anda pergi membeli belah di Pasar Payang, anda juga boleh pergi ke pesisir sungai untuk mengambil gambar dan beriadah di sana. Untuk parking pula, terdapat banyak parking yang luas untuk anda parking kereta ataupun motor. Bukan itu saja, sebenarnya Pasar Payang terletak di tengah-tengah bandar. Jadi anda boleh pergi banyak tempat seperti Chinatown dan hotel juga banyak di sekeliling Pasar Payang ini. Anda hanya perlu mencari dengan berjalan kaki sahaja pun boleh. Jadi itu sahaja daripada saya, Cik Zura, selaku pemandu pelancong anda pada hari ini. Terima kasih.